Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam satu basikal daripada aku, Mak Ranggi. Terima kasih lah kerana mana yang selalu tengok video aku tu dan support. Benda ni buatkan aku akan rajin upload konten. Jangan lupa subscribe Okey, pagi ni hari Sabtu. Seperti biasa, cuti. Aku akan berkayuh melayari tu Route Lukut Loop daripada Bangi. Dia punya distance daripada rumah ni aku rasa dalam 120 kot, 130 je tu, aku dah lupa sebab dah lama tak layan. Tapi elevation dia je lah yang nakal sikit, sebab banyak rolling, banyak climb. Route ni tak disarankan lah pada mereka yang dah lama tak berkayuh ke apa ke, sebab a bit tough. Tapi untuk yang tengah mencari kaki ataupun fitness tengah ada tu, boleh layan. So aku layan secara solo pada pagi ni. Macam biasalah, kawan-kawan lain semua macam komitmen, macam menu lain yang nak join. So aku pilih untuk kayu solo sambil buat konten. Now ni aku tengah melalui jalan daripada UKM menuju ke Bangi Lama. So cuaca pagi ni pun okey. Jadi korang stay lah. Aku akan share video konten-konten ketika aku berkayuh dekat route ni. Mana tahu kan, korang boleh dapat idea ataupun korang boleh buat menu untuk kayuh ke Lukut Loop ni. Okay, stay tune. Inilah dia pagi-pagi ada bukit saya sempat ni, macam warm up lah. Bangi ni kalau korang nak tahu, semua jalan dia bukit-bukit. Jadi aku yang daripada rumah ni memang dah sedia ada terwarm up lah. Panas kaki kata. Kita melalui roundabout UKM ni, nak menuju ke jalan Bangi Lama. Daripada Bangi lah, sebab dekat Bangi ni ada banyak option jalan untuk kita kayuh. Ini salah satu antaranya lah. So korang enjoy the view lah. Downhill dekat traffic light Simpang 4 UKM ni pun cantik juga. Lawa. Itulah untungnya jadi cyclist dekat Bangi ni, sebab memang ada banyak pilihan route untuk korang kayuh. So pagi ni kalau tak silap aku ada aktiviti vlogging dekat Denai Langat ni. Depan ni ada Denai Langat tau. Aktiviti vlogging yang dianjurkan oleh NGO dan juga ADUN. Tu dia ada rela jaga tu. Kemah semua ada siap. Dekat lalu sini view semua best-best. Matahari pun cantik pagi ni. So kita akan terus ke traffic light Simpang 4 UKM ni. Daripada sini yang aku akan ambil kanan untuk menuju ke Bangi Lama. Kalau aku nak pergi Lekas, aku masuk kiri. Alhamdulillah hijau tu. Masuk Bangi Lama ni, pembuka dia pun bukit juga. Rolling ni tak silap aku, rolling ke pejabat atom kot. Atom ke nuklear Bangi ni.
Kalau daripada sini kau nampak lah highway belah kanan tu, highway Seremban. Nanti aku tunjuk kau pejabat nuklear ke atom, aku dah lupa dah. Oh, dia dah turap jalan tu. Jalan ni memang berlubang sikit. Tapi kalau dapat dia turap semua ni lagi cantik. Tu dia lahan. Dia memang warm up lah daripada rumah ni dengan climb-climb ni. Tapi aku enjoy lah macam ni sebab banyak pokok-pokok. Pagi-pagi kan, orang kata nak hirup udara segar, best lah. Tu belah kanan tu highway. Hijau. Lepas ni turun nanti aku akan lalu depan pejabat nuklear ke atom, aku lupa dah. Tu Southville sebelah kanan. Macam mana pemandu pelancong ni pun. Tu highway. Kanan tu Southville. Lepas ni tengok tu dia pejabat dia. Oh, pejabat nuklear, Agensi Nuklear Malaysia ya. So lepas ni downhill kita menuju ke traffic light. So dekat traffic light ni lah, bukan traffic light ni, cepat satu kedua. Dekat traffic light ni lah aku akan ambil kanan. Lepas simpang tadi, now aku dah lepas Southville dan menuju ke simpang untuk masuk ke Jeneram Hulu. Jalan ni pun nakal juga. Kadang-kadang kalau dalam group ride tu, ni memang tempat untuk dia orang melepaskan ke amarah, takkan berlaju. Ini pun jalan segmen kedua aku ni. Ada flag je. Hari Sabtu ni cabaran dia ni lah dia. Banyak kereta. Ada yang pergi kerja,
ada yang jalan. Jadi kita sebagai cyclist ni kena alert dan hati-hati. Janganlah main tengah-tengah kan. Nanti kan orang ambil video, dia viral kan, dia kecam. Golongan cyclist ni memang selalu dibenci. Tahulah kenapa. Padahal jalan ni jadi kunci utama. Tapi tak apalah. Mungkin yang kecam tu dia tak rasa lagi seronoknya berkayuh macam mana. Hanya cyclist je faham. Okey, depan tu simpang untuk masuk ke Jendramulu. So ni dah laluan untuk aku menuju Pekan Salak dan juga laluan pergi ke Lukut nanti. Right? Jalan ni pun rolling juga masuk kawasan kampung. Syadu je. Baik, kita sambung. Okay, untuk mood ride pada pagi ni, bila solo ni biasalah, dia punya mood is endurance, base endurance dan base mileage, base endurance. So tenang-tenang lah. Arit zone 3, ada masa zone 4 bila climb, tapi tak ada sampai maksimum lah. Penting untuk sesi endurance ataupun base ni, penting untuk cyclist lah, supaya dia ada cukup base fitness yang boleh digunakan ketika join menu-menu lain yang dianjurkan oleh rakan cyclist lain. Tak silap. Kalau riders sekitar sini yang biasa menghadap kom di Palma kan, ini adalah jalan belakang dia. So now aku gradually tengah climb lah menuju laluan kom di Palma, dan juga akan melalui jalan ke Pekan Salak. Loop Lukut ni, dia punya best is masa balik lah. Lepas korang dah hadap bukit-bukit dulu loring ni, lepas tu lepas kau dah hadap, sebab kau akan lalu jalan ni balik masa time balik nanti. Lepas kau dah hadap kom di Palma nanti, korang akan turun je jalan ni sampailah jalan keluar nak menuju ke Bangi balik. So mula-mula ni memang senyum lah. Tapi apa-apa pun, aku doakan, bermohon agar kayuhan aku pada pagi ni dipermudahkan tanpa sebarang masalah, insyaAllah. Okay, ada yang tahu inilah dia laluan turun daripada kom di Palma. Kom di Palma kat depan. So nanti aku share lagi konten dan video laluan aku ni. Stay tune, okay? Itu dia kom di Palma depan ni. Tapi masa nak sampai kom ni, kalau reverse ni, daripada belakang ni, gradient dah manageable lah dalam 2%. Boleh lah sembang lagi. Tapi kalau korang menghadap kom ni arah sana, dia tak panjang, tapi hujung-hujung tu dia punya steep tu, mana yang kram tu boleh jam lah, jam road kata. Ni dia kom ni. So now aku belanja korang video turun ni pun baju juga. So hati-hati lah, layan, okay?
Turun ni yang buat bahaya kadang-kadang ialah sinus dekat jalan ni untuk perlahankan kelajuan. Bila basikal lalu memang bergegar lah. Kereta lagi lah pula. Now kita menuju ke Pekan Salak. Aku just nak tunjuk Bangla ke Pakistan. Hari-hari dia letak tasbih kat mirror tu. Subhanallah. Dah belak kita kan. Okay guys, pada yang tak pernah tengok Pekan Salak macam mana, now ni aku melalui Pekan Salak. Lori. So now ni aku melalui Pekan Salak lama. Pekan klasik. Mana tak pernah tengok kan. Pekannya tenang je. Kalau macam hari Minggu ni, Sabtu Ahad ni, kadang-kadang dia ada pasar tani pagi. Banyaklah orang datang. Ni Pekan Salak. Aku rasa hari ni tak ada pasar tani pagi. Kalau ada aku rasa lagi jam ke depan ni. Ni dia Pekan Salak. Dah lama. Pasar tani dia dekat depan ni lah. Ada gerai merah putih. Kat kawasan Padang. Hari Ahad lah dia punya pasar tani pagi. Memang busy lah. Hari Sabtu. Jadi guys, inilah dia Pekan Salak. Pada yang tak pernah lalu ataupun tak pernah dengar, ataupun pernah dengar tapi tak pernah datang, inilah tempat dia. Now ni aku nak menuju ke Sepang dan seterusnya ke Bukit Pelanduk. Stay tune. Okay, aku dah sampai ke kilometer ke-37. Tadi aku dah lepas lalu Pekan Salak tu aku dah lalu Anstag, dan now ni Sepang. So aku akan masuk ke simpang kiri daripada Pekan Sepang ni untuk menuju ke laluan Bukit Pelanduk. Ini adalah laluan laluan pergi ke Luput dan juga PD. Alhamdulillah. So depan tu maknanya dia macam sepadan lah. Lori amat banyak. Dia macam sepadan lah. Sepadan Negeri Sembilan, simpang kiri ni. Simpang ni jambatan tu ke sungai, aku tak tahu sungai apa. Banyak monyet. So aku akan ke kiri je lagi untuk melalui laluan ke Kom Bukit Pelanduk. Ini pun trail juga bukit dia. Rolling tak habis. Sebelah kiri ni tu dia. Okey, sempadan Negeri Sembilan ni. Nampak tu. Ada cyclist tu. Morning brother. Hey. Daripada Thailand tu. Specialnya laluan ni, Bukit Pelanduk ni, aku nak tunjuk kau jalan yang aku panggil laluan ke Istana Gandaf. Struktur pokok dia tu cantik walaupun tengah climb lawa. Tengok lagi